Bekerja sebagai content creator sangat senang. Jom tengok macam mana cara saya bekerja. Mi buat konten ni. Malah aku nak makan ni. Dapat. Hai buat konten ni, jom. Hello, kucing nak beranak ni. Wah, jom buat konten wah. Sibuk lah. Ni, Perdana Menteri call aku ni. Menteri kau. Jom lah buat konten. Sibuk. Ajak Adi ke? Hari, jom buat konten. Tak nak pergi toilet lah. Berhenti jom. Pergi toilet ni. Nanti lah. Toilet lah. Pika, jom buat konten Pika. Tak boleh lah. Pasal panggil. Jom lah sekejap. Aduh. Please, jom buat konten. Konten. Bos, okey. Bos panggil. Ha? Betul ni? Jom lah Hafiz. Allah. Macam tu lah kerja saya hari-hari.